Okey, si mati kata kalau aku mati, tanah ni membagi ke orang ni. Orang ni tu siapa? Anak dia. Tidak sah. Okey, tak sah. Ingat wasiat ini mesti kepada waris yang tidak dapat, tidak boleh kepada waris yang dapat harta. Anak dapat tak harta? Dapat, tak boleh wasiat. Suami dapat harta, tak boleh wasiat ke dia. Bini akan dapat harta kita, tak sah kita wasiat. Contoh kita kata, kita ada beberapa rumah di Cukai ni. Rumah aku di apa benda ni, batu dua tu, dua tekad tu, kalau aku mati wi ke bini aku. Bini tu waris, tak sah. Yang sah wasiat ialah kepada yang bukan waris. Contoh kalau kita ada dah anak, adik-beradik kita waris tak? Tak lah, sebab kita ada anak, adik-beradik tak dapat. Maka sah kita wasiat kepada adik-beradik. Menantu dapat tak saka tok tua? Tak dapat, sah untuk menantu kalau kita wasiat. Okey? Kawan-kawan tak dapat harta, tapi kalau kita wasiat kepada kawan, sah, kerana kawan bukan waris. Ramai ni orang wasiat ke anak, wasiat ke bini, wasiat ke macam ke laki, itu semua tak sah.